cakap tentang perlesenan. Jadi ada wakil dari bahagian perlesenan kenderaan JPJ, Datuk kita mengundang Tuan Mutu. Jom kita sambung soalan daripada pendengar kita yang bertanya saat ini di WhatsApp konti. Amin dari Ledang. Tanya, apakah kelaikan ambil lesen motosikal roda 3? Tuan Mutu ke? Sama ada perlesenan kenderaan. Dia rotek. Yang ini untuk dapat lesen memandu. Yang pertama sekali mestilah untuk motosikal roda 3. Untuk apa? Adakah status nak buat untuk OKU? Dia kata sama ada untuk OKU ataupun untuk peniaga kecil. Untuk peniaga kecil. Bagi peniaga kecil, untuk OKU dia kena ikut fix umur dia mesti 16 tahun ke atas. Untuk dapat lesen motosikal. Dan motosikal roda 3 yang kelas C untuk menunggang ke kelas C bagi penjualan aiskrim, meniaga pasar malam, ataupun apa saja, mesti berusia 21 tahun ke atas dan dia mesti memiliki GDL, Good Driving License. Dipanggilkan commercial license yang perlu didapati dekat mana-mana institut memandu yang mengeluarkan. Di dekat Ledang ada, kena pergi kat Ledang lah. Dan macam mana ujian memandu motosikal roda 3 yang dijalankan oleh JPJ? Tak ada masalah. Semua dekat institut memandu, tak ada lagi dekat ujian pengenderaan memandu ataupun apa saja, semuanya di Institut Memandu. Tidak ada lagi di Jabatan Pengurutan Jalan. Okey, seterusnya Syakir dari Johor bertanya tentang keretanya tahun 2008. Kenapa nak tukar nama tak boleh? JPJ cakap kena pergi Puspakom. Memang itu ke prosedurnya? Betul. Ya, betul. Itu Tuan Mutu boleh jawab terus dia. Lagi satu Datuk, ni ada Tuan Waris. Sampaikan salam lah sama Waalaikumsalam. Baru lepas jumpa dia hari tu. Okey. Seterusnya